Assalamualaikum dan hai semua penonton setia yang sedang menyaksikan ketika ini. Anda sedang menyaksikan Khabar dari Sarawak bersama dengan saya Izzat Muzakir, hos anda untuk episod kali ini. Seperti biasa, kita dah melangkah masuk ke tahun 2026 ni dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya ibu bapa dan juga penjaga khususnya di Sarawak ini sedang sibuk membuat persiapan anak-anak untuk kembali ke sekolah 2026. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah dekat tuan-tuan dan juga perempuan ni, tahu tak sebenarnya kerajaan Malaysia ada sediakan bantuan awal persekolahan 2026 atau short form dia kita panggil sebagai BAP 2026. Tak tahu kan? Jom saya kongsikan dengan anda semua. Alright, jadi kepada ibu bapa dan juga penjaga di Sarawak, sebenarnya bantuan awal persekolahan atau BAP bagi tahun 2026 ini akan mula diagihkan bermula pada 11 Januari ini, hari Ahad ni. Dan juga agihan ini akan dibuat terus di sekolah masing-masing. Jadi untuk tahun ini sahaja, setiap murid yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM150 yang diberikan secara one-off sahaja tuan-tuan dan puan-puan, bagi membantu persediaan awal persekolahan. Jadi siapa sebenarnya yang layak untuk mendapatkan bantuan ini? Semua murid warga negara Malaysia yang melibatkan murid dari tahun 1 hingga tingkatan 6 layak untuk mendapat bantuan ini tanpa mengambil kira pendapatan ibu bapa. Jadi sekolah mana yang terlibat? Antaranya adalah sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, sekolah swasta yang berdaftar serta sekolah bimbingan jalinan kasih, sekolah integriti dan sekolah Henry Gurney. Dan untuk makluman ibu bapa juga, sebenarnya permohonan bantuan ini sebenarnya tidak perlu membuat permohonan kerana semua murid yang layak automatik akan menerima bantuan ini dan tidak bergantung kepada data pendapatan dalam sistem APDM. Jadi bagi kaedah bayaran pula, sebenarnya BAP 2026 ini akan dibuat secara serahan tunai di sekolah melalui program pertemuan antara guru dan ibu bapa selepas dana ini disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke akaun sekolah atau pejabat pendidikan daerah masing-masing. Bukan akaun sendiri ya, akaun sekolah dan juga pejabat pendidikan daerah. Jadi secara keseluruhannya, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM800 juta bagi bantuan ini yang melibatkan lebih 5.2 juta murid di seluruh negara termasuk pelajar tingkatan 6. Jadi untuk maklumat lanjut, anda semua boleh layari portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia di www.moi.gov.my. Jadi kepada adik-adik di luar sana, selamat kembali ke sekolah. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.